Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni hari Ahad. Jadi tak nak buat apa. Malam spend banyak masa dah. Okay, siapa yang pasang casing enjin, pastikan anda punya crankshaft tu ringan macam ni. Ni dulu. Share lah, mungkin ramai dah tahu kan. Tapi kalau yang belum tahu tu, pastikan dia ringan macam ni. Andai kata anda pasang tu tak ringan macam ni, anda kena tarik puller, pakai puller. Dia ada puller. Nanti kalau siapa nak tengok bentuk puller tu boleh komen lah. Bentuk puller tu macam mana. Pastikan dia ringan. Pastikan dia ringan macam ni. Kadang ada dia pasang tu dia tak ringan. Jadi berat. Boleh kita nak ringan macam ni. Yang dia betul-betul pakai function bearing tu. Kiri kanan tu kan. Kalau berat tu mana kata bearing tu masuk mesti ada sengit lah tu. Okay untuk kali ni, hari ni punya part settle lah. Esok kita sambung pasang barang-barang dia. Okay.